kereta ni baru keluar daripada showroom, harga dia dalam 40,000 lah. Tapi sekarang market value lah, harga dia pun dah 5k. So kereta ni lah banyak berjasa pada saya. Abang saya bagi sambut ilmu kat saya untuk legacy kereta ni. So itulah, bermacam-macam lah ragam kereta ni. Ada pahit, ada yang manis. Assalamualaikum and good day. So nama saya Ismail Reza bin Ismail, orang panggil Is ataupun panggil Reza. Inilah kereta saya, iaitu Proton Savvy 1.2 AMT. Kita akan ceritalah pasal kereta Savvy ni lah. Masa tu terfikir, kalau pakai Savvy, harga masa tu kereta ni baru keluar daripada showroom, harga dia dalam 40,000 lah. Tapi sekarang market value lah, harga dia pun dah 5k. So masa tu kereta ni atas abang saya lah, Nizam lah. Masa tu first kereta ni baru keluar daripada showroom. Kereta ni colour dia, asal dia colour silver, warna silver kereta ni. Dia bawa masa tu abang saya, dia make up, modified. Dia buat style, buat stiker ghetto lah, stiker ghetto lah masa tu. Lepas tu dia dah start main stand tu, macam-macam rim pernah pakai, 8JJ, 9JJ kan, size 15. Masa zaman-zaman kereta rim Watanabe, Sesasha Kotan. Lepas tu pakai rim S1R, macam-macam rim dia pernah pakai. Kereta ni lah yang membawa Savvy naik balik pada sekarang lah. So kereta ni lah banyak berjasa pada saya. Abang saya bagi sambut ilmu kat saya untuk legacy kereta ni. Dah bermacam-macam lah dia punya, masuk event lah dekat Lofam, Setik 365, dekat Gulami, KL Calling Stand. Lepas tu dan bermacam-macam event lah pasal kereta ni lah untuk Savvy. Ada satu event iaitu ni lah, TT Savvy Malaysia, Hari Malaysia punya event. Kereta ni lah orang macam tergila-gila lah. Savvy ni tercakap kan, Savvy ni ada orang buat stand kan. So dulu Savvy tak pernah ada orang tengok. Selalu kalau tengok kereta Viva, My V kan. Kereta ni banyak lah kata dia ada tak, orang kata ada je masalah. Dia satu, dia ada gearbox dan juga dia punya robotik lah. Kereta ni lah ada masalah sikit lah. Tu ada orang kata komplain kereta ni ada problem pun semualah. Kereta saya ni sebab asal dulu dia bermacam-macam ragam lah. Ada yang pahit, ada yang manis. Sampai kereta ni banyak kali kena towing. Banyak kali kena towing. Saya kereta ni, kereta dulu ni first car ni, kereta cari rezeki lah kereta ni. So itulah, bermacam-macam lah ragam kereta ni. Ada pahit, ada yang manis. So hari ni kita akan cerita bahagian depan je. So yang ini saya pakai bumper FL lah. Sebelum ni masa dekat keluar daripada showroom, ada bumper, dia ada lip FL. Lepas tu masa abang saya, dia time kalau kena borgol pecah. Lepas tu dia akan tukar satu bumper, iaitu bukan bumper lah, lip Saga BLM A3 lah. So Saga BLM A3 tu pula pun pecah. So saya nanti akan datang, saya akan masuk lip A3 color hitam lah. Mungkin kemungkinan macam tu. Itu coming soon punya update lah. Okay, so yang bahagian atas grill ni grill. Sebelum ni saya pakai grill V kot. Yang sekarang saya akan dah tukar jadi pakai grill honeycomb FL punya lah. Savvy punya tahun 2010 punya Savvy punya grill lah, FL nya. So yang sebelah saya ni, ini lampu. Dulu ya Allah, nak cakap lampu ni kuning gila. Serius. Kalau sebelum ni dekat, kalau ikutkan kalau macam nampak kuning sangat kan. Fikir kenapa datang member cakap, "Zah, kenapa kau tak buat yang untuk yang spray yang clear punya spray tu?" So, kau fikir dekat Shopee ada jual murah. Jackpot lah, harga masa tu dalam 200.5. Tapi kalau tempat lain kat kedai lain half cut 300.5. Kalau sebiji 300.5. Tapi kalau saya dapat kat Shopee ada yang jackpot, harga masa tu 200.5 saya dapat. Itulah cerita dia pasal bahagian depan lah, untuk saya punya konsep depan lah. So yang lip ni insyaAllah mungkin akan datang nanti. Dulu ada masa Savvy FL ni ada spotlight. So sekarang ni saya pakai yang ni tak ada spotlight ni, macam Savvy tahun 2009 lah, 2009 atau 2008 let's say macam tu.
memang dia depan dia memang bumper kosong. So bumper kosong tak ada dia punya spotlight lah. Ni memang tak ada spotlight. Kalau ada FL tu ada spotlightnya. So yang ini mungkin akan boleh custom pun boleh jugalah. So ini jadi kita buat start depan tu kita dapat clean. Okay, so hari ni saya akan cerita pasal spek rim, tayar dan juga fender lah. So hari ni saya pernah sebelum ni pakai rim Equip 04 8JJ depan, belakang 9JJ. So saya jual rim tu dekat saya jual trade in rim tu dekat Nilai, Smart Nilai. So saya dapat ternampak rim 9JJ offset kosong tau. Itu pun tak dapat 9JJ offset kosong. So inilah dia rim dia 9JJ offset kosong, iaitu Glowstar. Selalu kalau orang nampak pakai rim Glowstar ni kereta Feledy 240Z. Feledy 240Z. Itu pun dia orang pakai pun dalam 17 atau 18 lah saiz dia. So saya dapat jackpot masa tu. Depan belakang 9JJ offset kosong. Okay, ini payah nak dapat sebab dia special size. Tayar pun saya pakai 175, 50, 15. Macam mana orang tak tahu pasal tayar kembang ni? Tayar kembang exactly is kena pump angin dululah, dia punya gas nitrogen. Okay, lepas tu kita pump dekat dia punya nut ni. Kita pump dan kita tembak. So kita akan cerita pasal tayar dengan rim dah sudah. Okay, kita akan cerita pasal fender. Okay, fender ni dulu asalnya kalau abang saya dia dulu hantar dekat Gombak. Ada satu kedai, bukan kedai lah, dia macam rumah lah. Ada satu member dia, nama dia Mickey kot nama dia. Tak salah dia, nama dia Mickey. Dia orang Otai juga, Otai stand dulu masa tu. Masa 2012 atau 11 lah. Time tu. Dia buat masa tu kalau nak fender ni kalau buat 500. Sekarang mahal lah. Kalau satu fender ni pun dalam 700. Satu side saja dah 700. So selesai pasal fender, saya akan cerita pasal spring pula. Okey, kalau spring saya pakai Kia Forte punya spring. Itu tak tahu lah macam mana boleh terfikir. Abang saya dia dulu masa tu dia masuk spring Kia Forte punya spring. Dia potong dalam 2 gelung ataupun 1 gelung macam tu lah. Untuk bagi ngam-ngam nampak dia punya fit punya tayar dengan fender dia. So nampak macam sporty lah. Nampak macam sporty, macam kembang ke, nampak dia punya bulat dia kan. Okay, so cerita pasal side skirt masih original lagi. Memang untuk CV FL punya ni lah, side skirt ni lah. So yang side mirror pun original, masih stay lagi original dengan side skirt jugalah. So cerita pasal belakang pula. Okay, rim pun spek sama. Spring tu saya belakang tu, spring tu saya pakai sport springnya ni lah. Lepas tu tak ada pakai yang tak ada cone lah untuk pakai. So pakai belakang tu mungkin saya pakai sport spring. Sport spring tu mungkin masa tu abang saya dia potong dalam 1 gelung lah. So bagi dia nampak macam tak ada dia berkuda. So dia memang fit terus lah. Memang dia fender pun sebab dia nampak kalau dari segi belakang dia nampak curve. Macam mana bro buat kalau fender ni nampak bagi curve, bagi ketuk dia punya fender roll kat situ, bagi dia rata. Nampak dia daripada tepi tu bagi dia curve. Pin tu tak ada kacau. So far okey, tak ada masalah. So far kereta ni nampak sporty lah. CV pun tak ada player CV masa dulu. Masa zaman CV dulu tak ada lagi player. So dalam 2-3 biji lah. Starting abang saya masa tu starting naik, ramai akan berkembang jadikan dari grup tu dah panggil grup service stand. Situ kita orang punya abang saya punya inspirasi dah dekat situ. So hari ni kita akan cerita bahagian belakang pula ya. So bahagian belakang spoiler masa tu pakai yang original punya lah, tapi yang sekarang yang ni saya pakai spoiler universal punya lah. Universal buat macam ala-ala CV R3 punya spoiler lah. So spoiler ni harga mungkin ada ke atau tidak lah. Okay, kat Shopee pun ada jual. So saya pakai spoiler universal. Dan belakang ni selalu kalau nampak CV, kebanyakan CV dia tak tahu apa yang bentuk
straight, apa bentuk dia punya V kan. So yang ni saya pakai yang belakang punya yang straight saja. Ini memang original FL punya lah. So memang original FL memang straight dia punya bentuk. Selalu kalau dia punya dia bentuk macam V. So yang ni saya pakai yang Chevy FL punya. Bumper belakang tak ada usik apa, memang masih maintain lagi original FL punya Chevy punya ni lah bumper belakang. Okay, exhaust saya pakai S-Flow punya exhaust. S-Flow dia juga dia punya pipe dia pakai straight pipe lah. Saya pakai exhaust S-Flow, tapi kalau bunyi memang sedap lah kalau tarik lah. Tapi kalau tak tarik kita buat slow. Itulah bahagian belakang lah. So interior saya ada tukar lah sedikit lah. So saya pakai steering Momo Monte Carlo. Nak kata original, tak adalah original lah, sebab saya beli ni dekat BK Performance lah. So steering ni masa tu saya tukar yang original punya Chevy FL. Okay. Kapet saya pakai kapet dadu daripada BK Performance juga. Ni saya beli masa tu dalam berapa, dalam satu lebih ke dalam RM50 lah, RM50 macam tu lah satu kapet ni lah, satu set lah macam tu. Okay, so saya beli seat bright eyeless Cougar Lomax punya lah. Ni Cougar punya bright Cougar. Harga seat ni masa tu saya beli sekali tapak. Saya pakai tapak bukan tapak Chevy. Saya pakai tapak Saga BLM punya. Sebab dia sama Chevy dengan Saga BLM, dia sama je dia punya design. Okey, tapak dia saya pakai Saga BLM dan saya pakai seat ni harga masa tu dalam sekali tapak dalam 960 lah. Satu pieces untuk bahagian driver. Okey. So untuk yang custom made cushion ni, cover dia ni, saya buat dekat Ampang. Masa tu family saya cakap, Dek, kau pergilah ke satu kedai Ampang tu. Kat mana tu? Dekat Ampang mana? Ampang Jaya. So beli buat cover cushion tu masa tu lah. Harga dekat yang kalau saya buat cover cushion ni harga masa tu 360 satu set kalau ikutkan depan belakang lah. Tapi yang ni tak ada lah untuk ini, sebab yang kalau macam yang untuk semi paket ni tak boleh kalau ikutkan. So tak perlu kot yang ni sebab dah nampak sangat. Dah untuk for lebih pun macam untuk nak macam style lah katakan. Okay, so meter pula. Okay, meter saya pakai meter original FL punya Chevy ni lah. So tak ada tukar apa-apa pun. Dia memang datang daripada warna kuning punya meter. Okay, so meter dia memang nampak original FL punya kuning lah. Nak cerita pasal kereta ni, CC dia 1.2, dia lebih kurang sama dengan Saga BLM lah. Kereta ni ada 5 speed ni kereta. So boleh pakai kereta ni, boleh pakai auto dan juga manual. Korang tak tahu kan kereta ni ada manual kan? Satu je, dia tak ada clutch kaki. Orang pun pelik, mana ada clutch kaki kan? So saya akan tunjuk lah kereta ni ada manual ke tidak. Kalau korang tak tahu memang tahulah macam mana. Okay, kalau tak start jadi 1. Okay, lepas tu masuk 2. Lepas tu masuk 3. Lepas tu 4. Satu lagi 5. Lepas tu barulah downshift. Lepas tu baru masuk N. Dia 5 speed kereta ni untuk manual. So dia semi auto. Orang boleh pakai auto pun boleh, pakai manual pun boleh. Tapi manual janganlah selalu sangat, takut nanti dia punya robotik takut rosak ataupun dia punya gearbox lah. Masuk N dia okey, let's say lagi sekali drive atas. Kalau nak N kanan sikit. Tu saya. Nampak dia sebab dia semi auto, dia AMT, dia tak ada gear kaki tau. Dia AMT boleh pakai auto pun boleh, pakai manual pun boleh.
Okay, so itu sajalah untuk kali ini untuk review kereta saya Proto CV 1.2 AMT. So saya ucap terima kasih kepada Katalog Channel daripada YouTube lah. So macam ini jemputan lah, tak sangka-sangka. So terima kasih Katalog. Masa tu dia datang juga dekat event HC Season 2 lah. Ini pun saya datang, dia tiba dia jemput saya. Saya macam wow. Ini macam first time review kereta CV kan. Okay, korang jangan risau, kereta ni memang jimat minyak. Tapi seeloknya kalau korang nak pakai kereta CV ni, boleh manual pun boleh, auto pun boleh. Kalau korang hati kental pakai AMT boleh. Sebab kalau orang jiwa-jiwa stand ni, hati kena kental. Kalau bonggol ke, kata zaman dulu kata be patient, I'm lowered lah. Be patient, I'm lowered. Itu kalau nampak spin bump je ke tepi. So jangan lupa support Katalog Channel, subscribe dia orang, like share dan like. So itu saja untuk kali ni lah untuk saya punya. Jangan lupa shout out kepada kita punya group iaitu #official dekat TikTok dan juga Instagram. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye. Saya pakai Tafa pula. Sorry, tersasul.